Sudah masuk. Weh. Buka tangan. Wow. Dia magician sebenarnya. Dia balik. Dia jom, boleh pegang. Okey, pegang macam tu. Dua tangan. Okey, tu and tiup. Sudah masuk macam tu. Boleh lepaskan. Dah masuk. Okey, so di sini 1, 2, tiup and hook. Macam mana saya nak keluarkan dia? Kita akan keluarkan dia satu persatu. Tiup. Syup. Okey, tiup bawah sekali. Dah keluar. Dah keluar. Okey, so daripada bawah kita masukkan hook. Macam tu. Okey. And then 1, 2, tiup. Kita minta magician Ismail pegang. Pegang dulu. Okey. Bocek boleh keluarkan tak? Boleh keluarkan tak? Tak boleh keluar. Boleh. Okey. Ikut saya pegang macam tu. Okey. Macam mana nak keluarkan dia? Kita kena tiup. Tak boleh. Tak boleh keluar. Tak boleh. Pegang boleh pegang. Okey, pegang dua tangan macam tu. Okey, so tak ada lubang dekat sini kan? Tak ada. Tap 1, 2 and 3. Sudah masuk. Weh. Okey, so kita ambil di sini. boleh masuk kat mana-mana. Pegang macam tu. And Okey. dua, sama juga macam tadi konsep tadi. Jangan kelip dengan perlahan. Okey, lepaskan. Dia masuk, kejap. So penutup. Kita akan keluarkan dia satu persatu, boleh? So daripada belakang pun boleh tengok. Okey. And last but not least, cakap berhenti. Berhenti. Berhenti dekat sini. Dekat sini, okay, ready? 1, 2, shoot. Dah keluar. Okey. Jap. Masukkan dekat leher dia. Gelang. Wah. Yes. Okey, jom. Kita duduk. Firdaus. Terima kasih. Alright, dipersilakan. Okey. Dahsyat lah. Lucy daripada Fakrul Illusion. Okey. Satu hari satu inspirasi. Macam kena dengan tema kita. Oi, dahsyat lah. Inspirasi.